orang tak patutnya struggle nak makan. Bagi aku. Okay. Tempat tinggal, makan, minum, pendidikan, benda tu semua orang kena dapat. Okay. Bagi aku tak kira lah hang bayar ke apa benda ke. Tapi pasal apa kena ada orang dia struggle gila nak makan. Berbanding dengan ada orang pula dia boleh buang makanan tu ikut suka dia. Okay. Faham tak? Dia jadi macam dua ekstrim ni. Aku rasa pasal apa benda ni kena jadi lah. Selepas aku pergi satu program turun ke jalanan waktu kat USM lah. Feed the homeless apa semua. Waktu tu PM kita Najib Tun Razak lah. Okay. Dan dengan keadaan rebellious sebagai seorang mahasiswa, kita turun pula, kita tengok orang susah. Homeless people ni yang dekat belah Penang, belah Georgetown ni, kalau yang ada beca, mereka akan tidur dekat dalam beca tu lah. Oh, serius lah? Mereka akan tidur dekat dalam beca. Ni first time aku dengar. Yang ada beca. So, mereka ada beca? Mereka ada beca. Mengusahakan beca tu? Ya, akan bawa lah kayu beca apa semua. Kalau macam waktu mereka nak tidur, mereka akan tidur dalam beca tu. Tu yang ada beca. Yang tak ada beca, tidur tepi jalan lah. Hampak lah, kotak lah apa semua, tidur tepi jalan. Ada. Oh, wow. Ada kan. So macam kalau hampa tak tahu, kalau hampa kena baca buku tentang gelandangan ni. Sebab dia perkongsian pengalaman, statistik satu pasal lah, data daripada JKM apa semua. Ya, betul. Dan aku rasa macam apa benda aku boleh buat lah. Dia jadi macam tu. Sebab tahu sajalah. Tapi kenapa hang rasa buku adalah satu wadah utama untuk hang cerita pasal tentang gelandangan ni? Bukan wadah utama kan. I mean, kenapa dia jadi salah satu wadah pilihan? That's the least thing yang aku boleh buat. Okay. Sebab aku rasa helpless. Faham tak? Okay. Sama situasi dia bila aku tengok apa jadi dekat Palestin, kat Gaza apa semua kan. Aku rasa macam aku tak boleh buat apa-apa. Dia macam mentaliti seorang mahasiswa muda pada ketika tu, dia rasa macam pasal apa jadi macam ni lah. Okay, betul juga. Pasal apa jadi macam ni lah. Menteri-menteri yang aku tahu semua kaya-kaya, makan cukup. Tapi tiba-tiba bila aku turun ke jalanan, aku tengok ada orang tak nak makan. Dia jadi macam pasal apa jadi macam ni lah. Dia macam tu. Jadi aku tak boleh selesai masalah tu. Okay. Sebab obviously dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tu aku tak boleh selesai masalah tu. Dan dia jadi lagi geram. Lepas tu bila aku pergi pula belah Bagan, belah Bagan ni kalau belah Penang Butterworth lah. Aku terlibat dengan satu NGO pula lagi. Aku tengok lah pada keadaan tu macam dia buat macam kenduri makan lah dekat bawah flyover tu. Okay, ada satu tempat kan. Susun lah makanan kat situ. Central tu kan? Betul, depan Penang Central. Bukannya gelandangan saja yang turun main makan. Bawa main pinggan-pinggan mereka semua tu bukan. Pada ketika tu lah, bukan gelandangan saja yang main makan. Ada student politeknik mana hak duk flat apa semua.